Hmm. Tuan-puan akan dapati saya kurang bercakap tentang kenapa harga emas naik, kenapa harga emas turun. Kalau tuan-puan tahu betul-betul pun kenapa naik dan kenapa turun, tapi simpanan tabungan emas tak bertambah, gram ni tak bertambah, kepingan emas yang ada di tangan ni tak bertambah, semua itu tak guna. Tahu pun tak guna. Yang penting kenapa naik, kenapa turun, kalau tuan-puan tak tahu pun, yang penting setiap bulan kepingan emas ni kena bertambah. Emas bertambah maksudnya ada emas, maksudnya ada duit. Bila-bila nak pakai duit, kita boleh jual ataupun pajak saja emas ni, boleh dapat duit bila-bila masa. Beli emas, duit tak habis. Tak beli emas, duit habis belanja boros. Beli emas, duit tak habis. Okay. Yang penting tuan-puan kena ingat 2 tahun dan ke atas. Yang penting setiap bulan pastikan emas bertambah. Saya tak peduli teman-teman tentang harga. Sebab saya dah pernah masuk satu fasa yang saya monitor harga. Dulu waktu saya mula-mula 14 tahun yang lalu, waktu saya bermula, saya pun sama macam yang lain lah. Sibuk nak baca berita kenapa harga emas naik, kenapa harga emas turun. Tuan-tuan tahu kenapa exactly pun emas tak bertambah lah. Sekali saya fikir, aku buang masa ni. Buang masa monitor harga emas. Yang penting tiap-tiap bulan bertambah. Kita bukan beli emas ni, contoh ni 1 dinar nak jual bulan depan, bukan. Kita bukan main saham. Bukan main saham ni. Kita menabung emas untuk 2 tahun ke atas, tak perlu bimbang. Cuba tengok. Kenaikan harga emas setahun yang lalu berbanding setahun yang lalu, sekarang ni tuan-puan 26%. 26.37%. Tuan-puan simpan dalam SB tabung haji dapat berapa? Dapat 5%. Lepas tolak zakat lah apa semua, SB tu last kali tinggal berapa? Mungkin tinggal 3%, 2.5%. Lepas tolak inflasi, tak ada apa-apa. Last kali tak ada apa-apa juga. Lepas tolak inflasi semua, sebenarnya tak ada apa. Kalau emas ni, orang yang simpan emas, dia tak perlu bimbang tentang inflasi. Sebab, tengok bila kenaikan sebanyak ni, lepas katalah tolak spread lah. Emas ni dia ada cost spread, dia ada cost premium tadi, ada cost postage, mungkin lah Lepas tu tolak zakat. Paling teruk saya ingat ada lagi 15%.